Orang rasuah, orang tipu orang, malaikat catat. Orang duduk di pejabat, malaikat catat. Oh, ini tidak hak pejabat suku, hak agama suku. Allah Ta'ala mengatakan wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Semua urusan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Untuk disoal dan untuk disehat. Kamu kena sedar. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan sifat-sifat yang istimewa bagi umat Islam. Diulang sekali lagi. Setelah disebut dalam ayat yang terdahulu, diulang sekali lagi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Adalah kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk faedah bagi manusia. Kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat yang menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu adalah sebaik-baik umat yang dipilih oleh Allah Taala di tengah-tengah manusia supaya kamu menyelamatkan manusia yang lain. Dengan syarat kamu mestilah mempunyai 3 perkara. Baru kamu menjadi khair ummah, sebaik-baik umat. Banyak orang bercakap kita sedang berjuang untuk khair ummah. Kita sedang menyusun sistem pendidikan dan pelajaran untuk melahirkan khair ummah, sebaik-baik umat. Apa dia khair ummah? Ta'muruna bil ma'ruf. Yang pertama, kamu menyuruh kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua, kamu mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Syaratnya 3 perkara. Yang pertama, yang baik kamu kena suruh. Kalau orang buat baik, kamu kena sokong. Ni orang buat baik, sekat. Orang buat baik, halang. Nak buat baik tak apa, tapi jangan banyak sangat buat baik. Buat separuh-separuh sudahlah. Tuhan dah ajar begitu. Selagi kita boleh buat baik, kena buat baik habis rank masing-masing. Kerana buat baik inilah menjadi kewajipan manusia di atas muka bumi. Buat baik kepada Allah Ta'ala dengan beribadat kepadanya. Buat baik dengan sesama manusia. Buat baik dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Dan cara buat baiknya ialah mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan saja kamu buat baik, kamu suruh orang buat baik. Mengajak orang kepada Islam. Kamu sendiri Islam. Dan kamu ajak pula orang lain Islam. Kalau sekiranya orang nak bercakap Islam, dia sekak, pergi halang, itu bermakna tidak mempunyai sifat. Yang pertama, menyuruh kepada yang baik. Bila kita tengok orang buat baik, jangan larang. Cuma dia kurang, kita kena sempurnakan. Oleh kerana itulah sikap kita terhadap golongan-golongan dakwah. Ada golongan dakwah, dia mengatakan, mari sembahyang, mari sembahyang, mari sembahyang. Bagus. Bagus, ajak orang sembahyang. Bagus. Keruh orang sembahyang ke masjid. Itu bagus. Tapi dia kata politik tak ada dalam Islam. Ni tak bagus. Ni kita kena betul dia. Kena tambah lagi. Politik ada dalam Islam. Ekonomi ada dalam Islam. Pemerintahan ada dalam Islam. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk mendirikan politik Islam, pemerintahan Islam. Berhijrah ke Madinah. Dan Nabi berlawan dengan orang yang menentang Islam. Sehingga berjuang. Nabi meninggalkan Madinah, pergi ke Tabuk. Buat apa di Tabuk? Kerana berperang. Pergi ke Khaybar. Buat apa ke Khaybar? Berperang. Berperang dengan siapa dia? Yahudi. Kerana Yahudi halang Islam. Pergi ke Badar. Buat apa? Berperang. Dia kata Nabi keluar saja. Pikul periuk, bawa berah, keluar makan semayang, lepas tu keluar jalan, keluar. Orang tengah Islam, orang serang Islam, bunuh Islam, awak tak tahu. Itu bukan cara Nabi. Keluar tu bagus dah, tapi kena tambah lagi. Iaitulah menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Mesti kena ada perkara-perkara ni. Kalau tidak, tak cukup. Kalau tidak, jadi kudung Islam.
Orang yang buat baik, kita suruh. Kita sokong dia buat baik. Ajak orang semaya jemaah. Itu bagus. Tapi, jangan kata hak ni tak ada, hak ni tak ada. Hak dia tak buat, itu satu hal lain. Dia tak pergi Mekah sebab fikir tak ada. Jangan kata haji tak wajib. Kalau kata haji tak wajib, jadi kafir. Itu dia. Dia tak pergi Mekah. Pasal apa pergi Mekah, fikir tak ada. Dah haji wajib tak? Wajib haji. Tapi saya tak lagi pasal fikir tak ada. Tapi kalau dia kata haji tak wajib. Pasal apa kita kata haji tak wajib? Antara wajib haji dan fikir tak ada, itu benda lain. Kita kena faham. Kena asing perkara itu. Hukum hudud wajib dilaksanakan. Pencuri kena kerak tangan dia dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan kata hukum hudud tak boleh dilaksanakan. Tak boleh, tak sesuai zaman ini. Jawab dia jadi kafir. Tidak bersifat dengan orang yang beriman. Masalah dia tak boleh buat, itu satu hal yang lain. Ini tak benar orang tazkirah, tak benar orang bagi kuliah, tak benar orang khutbah. Tak benar. Nak khutbah sekadar ni saja tak boleh lebih. Mengikut hak yang dia buat, bukan mengikut sempadan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Menyuruh kepada yang baik, wa tanhawan 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Kemungkaran mesti dicegah. Kena cegah kemungkaran. Segala maksiat hendaklah dicegah. Judi hendaklah diharamkan, riba diharamkan, arak diharamkan. Diharamkan bagi orang Islam. Orang yang bukan Islam kita kena nasihat suruh dia masuk Islam. Dia tak mau masuk Islam, kita tak boleh paksa dia dalam bab ini. Bagi orang Islam mesti diharamkan sempurna sebagaimana yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Ini bercakap kita kena buat satu umat macam Nabi buat di Madinah. Nabi buat macam mana di Madinah? Nabi buat macam mana? Nabi buat di Madinah, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salat wa atawuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah di bumi negeri Madinah, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik, dan mereka mencegah kemungkaran. Allah Ta'ala sebut mereka mendirikan sembahyang. Allah Ta'ala tak sebut mereka mendirikan masjid. Pasal apa? Allah Ta'ala tahu ada orang buat masjid lawak. Allah Ta'ala tahu. Dia buat masjid tapi tak sembahyang. Buat masjid bukan untuk sembahyang, tapi untuk lawan Islam, untuk mengelirukan orang. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan orang-orang yang menjadikan masjid dirar, masjid yang didirikan untuk memberi kemudaratan kepada orang yang beriman, buat masjid tujuannya untuk merosak orang yang beriman. Ya, itulah golongan munafik di zaman Nabi, buat masjid yang boleh berteduh di musim panas, tahan di musim sejuk. Semayang dalam masjid itu selesa, sedap, lawa masjid dia. Lebih lawa daripada masjid Nabi buat. Lalu mereka pergi jemput Nabi, ya Rasulullah, marilah semayang dalam masjid kami. Rasulullah kata, nanti dulu aku nak pergi ke Tabuk. Kerana nak berperang di Tabuk. Mari semayang, kerana nak melambatkan jihad. Dia buat masjid untuk melambatkan jihad. Semayang juga, cari Tok Imam yang baca sedap. Cari Tok Imam. Tok Imam ni budak muda, tak tahu ke benda. Orang sudah jadi Tok Imam, jadi Tok Imam lah, baca sedap. Nabi kata tak boleh, aku nak pergi ke Tabuk. Nabi pun pergi ke Tabuk. Dalam balik bertabuk, Allah Ta'ala menurunkan ayat. Masjid yang didirikan oleh Abu Amir Ar-Rahib adalah masjid munafik, masjid dirar, bukan masjid kerana Allah Ta'ala. Walaupun Tok Imam dia baca sedap, Nabi kata pergi bakar masjid itu. Lalu beberapa orang sahabat pergi terus ke tempat masjid dirar dan mereka bakar masjid itu. Masjid juga semayang, bukan kerana Allah Ta'ala, dia bakar masjid itu. Tok Imam dia kejut tengok, Tok Imam ni dia betul semua jadi Tok Imam. Zaman Sayyidina Umar panggil hak jadi Tok Imam tu. Bukan mu hak jadi Tok Imam masjid Zira itu. Sayyidina Umar tanya. Dia kata, ya Imam Amin, ya. Cuma saya dah ikut dia.